kedai serba-nika di Malaysia. Apa yang ada dalam kedai serba-nika ni di Malaysia? Kabel charging, kabel charging, aksesori untuk telefon, gadget, kan? Headphone wireless. Berapa harga dia ni? RM39, RM39 ada, RM23 pun ada, RM45 pun ada. RM45 Malaysia. Ini USB untuk mengecas, berharga RM10.90. Ini adalah tertikus wireless, berharga RM13.90 sahaja. Ini apa ni? Earphone wireless, berharga RM37 ada, RM9.90 pun ada. Yang ni pakai kabel lah, kan? Ni cermin mata. Macam-macam cermin mata ada di kedai serba-nika di Malaysia, yang berharga berapa cermin mata ni? RM3.70, kan? So sini banyak barang-barangan yang ada di dalam kedai serba-nika. Ni dia makanan kucing. Pecinta kucing pasti akan mencari makanan kucing. So harga dia berapa ni? RM1.70. Nama Pro Diet. Berat dia dalam 85 gram. 85 gram, berharga RM1.70. Ni Whiskas pun ada ni. Whiskas, dinamo Whiskas. Banyak. Ini extension wire sambung plug. Ni berapa harga dia? RM19.90. Ni makanan kucing. Pecinta kucing, siapa nak cari makanan kucing dalam kedai serba-nika. Ni dia punya apa ni? Pasir. Ada yang 8 liter, ada yang 2 liter. Yang 8 liter harga RM13.90. Yang satu lagi harga dia berkurang RM9.90 hingga RM10.90. Banyak. Kedai serba-nika di Malaysia. Macam-macam ada.